Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni as a title, aku nak unboxing my baju raya daripada Zalora. Aku ada beli 4 pasang baju kurung, baju raya bawah RM100 dekat Zalora. Baju dia super cantik gila dekat gambar. Lepas tu harga murah sangat-sangat. So kita buka. Zalora ni dia ada 2 tempat yang hampa boleh beli. Satu dekat dia punya app sendiri Zalora, lagi satu dekat Shopee. Okay, cara wow. Kita kan raya sebulan. So okey lah kalau kita beli baju raya bawah 100 untuk raya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai 30. Risau tak? So ada 1, 2, 3, 4. First baju kurung. Semua baju ni aku beli daripada brand Zalia sebab Lumina tak ada seal. Tada! This one dia boleh buat style dress and boleh buat style kurung juga. So this is the baju. Dia ada lace dekat sini. So cantik. Dia warna grey campur dengan warna green. Cantik! Ni tangan dia macam ni. Especially sebab tangan dia macam ni. Nampak tak dia punya tangan tu? Anak aku dah kacau dah anak aku. Baju dia simple macam ni je lah. Plain macam ni. So ni kain dia. Depan kain dia ada macam butang-butang macam ni. Sebab tu aku cakap dia boleh buat dress. So dia bila kita pakai baju ni kita kena tain kat dalam ni. Dia nampak macam dress. Boleh juga kalau hampa tak mau tain pun hampa boleh lepaskan kan. Macam aku nak tain lah sebab dia ada benda ni. Comel gila. Belakang dia macam ni. Dia ada belah macam ni lah. Macam tu. Nampak tak? Mungkin corok dia terlalu banyak. Tak nampak nak tunjuk. And dia ada zip juga. Dia tak ada getah tau guys. Dia macam ni je pinggang dia. So kalau hampa nak beli, hampa beli betul-betul. Aku ambil size S. Sebab aku dah selalu dah beli baju dekat Zalia dengan Lumina dekat Zalora. Mostly aku ambil size S je. Memang muat elok lah dengan aku macam tu. I love the printed. The design very cute. So basically dia macam ni lah. Dia simple. Tapi dia cantik sangat macam tu. Next, baju raya saya. This one aku ambil mahsuri kurung kebaya set. Aku lupa lah nak baca. Tapi yang ni dia tak ada pilihan. Yang ni aku ambil colour pearl blue. Cara. Semua aku ambil size S. S dia macam besar lah cutting yang ni weh. Sepatutnya aku nak ambil XS. Tapi boleh return je sebenarnya. Tapi aku takut dia tak ada apa tu? Size. Sebab harga murah. Sepantas kilat je sold out. Dia restock sold out. Dia restock sold out macam tu. So this is the kebaya. Sumpah cantik gila. Tengok dia punya design tu. Cantik sangat-sangat lah. Tangan dia simple macam ni je. Yang specialnya, dia punya ni comel. Dia ada letak lace sikit kat tengah ni. Lepas tu dia punya cutting kebaya ni dia macam tu guys. Cute kan? Cute. Ni belakang dia. Belakang dia labu. Depan dia pendek. So ni skirt dia. Dia ada getah sikit kat tepi macam ni. Zip dekat belakang. Lepas tu belakang ni pun ada terbelah pula. Belakang pun ada susun kipas macam ni. Aku tak tahu lah orang panggil apa, susun kipas ke apa. Tapi bila dia ada benda ni senang lah nak jalan. Lepas tu cutting skirt tu nampak lagi cantik. Lagi macam lawa lah bila hang pakai tu dekat badan. Skirt dia simple macam ni. Cantik sangat-sangat dia punya design guys. Nampak tak? Sumpah depan-depan cantik sangat-sangat. Nampak macam besar. Mungkin kena pakai dulu baru tahu dia besar ke tak. So baju ni dia jadi macam gini. Tada! Next baju dapat sekali dengan selendang. That's good. Tapi aku rasa baju ni betul-betul dah sold out. Kalau stiker ni remove tak boleh nak return dah. Faham? Ini baju ketiga saya. Very simple, minimalis, kurung kedah. Yang aku suka sebab dia ada sulaman macam tu dekat tangan. Warna pink. So cute.
And dekat bawah dia pun ada warna pink macam tu. Aku bila ada anak, aku memang prefer baju kurung yang simple, manis-manis macam ni je. Sebab kalau adalah buci lah apa, ya Allah, nak kejap anak satu hal. Lepas tu duduk belaga, anak nak kena dukung anak, memang stres. Beritahu kau stres lah kesimpulan dia. Ni kain dia special dia dah ada benda ni. Ada kepak-kepak kebun-kebun. Kepak-kepak kebun-kebun kat tengah ni ya. Dia macam gitu simple. Lepas tu dia kain duyung. Kain duyung bawah kembang macam gitu. Dekat dia punya renda-renda ni adalah benda ni. So dia tak nampak plain kosong macam tu je lah skirt dia ni. Nampak tak? Comel. Aku sangat-sangat suka. Lepas tu dia punya baju ni yang boleh juga nak pairkan dengan apa skirt lain. I mean kain lain pun boleh yang bercorak. Sebab dia simple plain macam ni je. Kalau hampa beli baju ni dapat sekali shawl selendang. Shawl selendang free. So pretty. Dia ada sulam-sulaman juga kat tepi ni sama macam dekat dia punya skirt tadi tu. So cute. So dia tak adalah nampak plain je shawl ni kan, sebab dia ada sulaman. Pakai macam ni. Lepas tu matchkan macam ni. Macam ni. Comel kan? Comel kan combination dia daripada strawberry matcha back colour ni yang matcha. Yang ni dusty olive warna dia. Gitu. Olive campur dengan pink. Cute kan? Comel. Last baju daripada Zalora. Ya Allah, kalau masuk Zalora Tenten sekarang memang hamba mata sebab dia buat banyak gila sale. Ya murah-murah, lepas tu baju dia cantik-cantik. Memang rasa macam nak beli semua je, geram je tak macam tu. Last aku beli Mentari kurung kedah set warna navy campur dengan warna pink. Sebab saya suka warna pink. Baju yang paling aku tunggu is baju ni lah. Sebab dia punya design tu cantik sangat-sangat. Okay? Depan dia macam ni, macam kurung kedah. Tangan dia macam ni guys. Mostly tahun ni semua tangan dia pun macam ni. Specialnya belakang dia macam ni guys. Dia letak lace macam ni. Sumpah cantik gila weh. Aku tak reti lah nak tunjuk macam mana. Tapi cantik, aku suka. Tengok, tada! Sangat-sangat rare design dia. Lepas tu stylish. Tak sama dekat luar. Dah lah baju ni bawah 100 je. I love the colour combination dekat Zalora, Zalia and Lubna punya collection. Semua colour combination dia cantik-cantik. Walaupun colour dia tu tak trending colour, tapi cantik. Faham tak? Cantik colour dia macam ni. Pink campur dengan navy. Memang sangat-sangat cantik. Belakang labu, depan pendek. Labu dengan lace ni cantik sangat ya. Cantik, saya suka. Ni kain dia ya. Kain dia simple macam ni je. Straight macam tu. Sama juga. Senanglah nak jalan. Kalau kain straight macam ni, memang kalau kita pakai nampak slim, nampak kurus ya. Sebab tak semua orang dia sesuai kain shape duyung tu. Cantik sangat-sangat. Yang ni dia material apa aku tak pastilah. Hang tengoklah sendiri dekat situ. Tapi jangan risau, dalam dia semua dia letak cover. So kalau hang pakai pun memang tak gatal lah. Baju pun dia letak cover juga. Semua dia letak cover. Aku selalunya kalau pakai baju kurung memang aku akan pakai inner badan dengan inner skirt. Sebab dah terbiasa. Tapi kalau hampa tak terbiasa, okey je lah beli sebab memang ada lining kat dalam macam tu. So far this is my favourite baju lah. Sebab sumpah cantik sangat-sangat. Cantik sangat-sangat. Dalam gambar dah cantik, depan-depan lagi cantik. So ini sahajalah 1, 2, 3 and last one 4 baju kurung daripada Zalora. Macam biasa kalau hampa nak beli, aku letak dekat shopping bag kat bawah ni. Kalau hampa nak beli dekat Shopee, kalau hampa nak beli dekat app Zalora, aku letak all the link dekat description box kat bawah ni. Okay, I think that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye bye. Love you.